Mungkin muka baik kot. Tak kena tahan. Alhamdulillah. So kalau polis tengok janganlah muka ni mak kan. Tahan lah. Nak balik rumah mak. Jangan tahan. Cuma kalau aku lebih prefer physical lah. Okay, kau spend dalam 60-80 lah lebih kurang untuk L tu. Tak silap RM60-40 tak susah tak nak dapatkan L? Tak, just pergi kaunter JPJ. Pergi ke tempat kaunter yang nak buka lesen L. Dia tunggu paling busuk pun 30 minit. Oh, dia tak ada ujian apa ke? Tak ada, just L tu pergi kaunter. Dah tunjuk IC dengan lesen nak buka lesen L motor B full. Oh, okay. Sebab aku dah habis P dah untuk lesen motor. Yang kereta aku rasa kereta pun ada. Just pergi sana. Nampak kau bawa kereta? Tak pernah nampak kau bawa kereta sebab aku tak suka naik kereta. Kau balik kau bawa kereta tak nak. Nanti kan kat depan tu nanti jadi apa. Okay. So benda ni just pergi sana. Lesen ada, dia akan minta apa semua, just prosedur IC dengan lesen lama. Okay. Tunjuk legit. Okay. Cakap saya nak buka L memandu selama dia akan tanyalah berapa lama awak nak buka. Okay. Dia tanya benda tu je. Oh, basic benda macam tu. Dan tunggu setengah jam dekat dalam JPJ tu. Lepas tu dah dapat physical lesen. Kertas dengan laminate macam tu. Warna biru.